Rasa bersalah aku tadi. No. Garang sikit je. Hati-hati ya. Bagi makan, pujuk bagi makan. Yang boleh tengah lapar lah nak. Nanti dia ingat awak chicken. Willy kak, Willy. Jangan, okey. Dah lah kita. Alamak. Aku berkata dengan awak. Nazul. Wah. Tengah ronda punya ronda. Sekali Angka nampak ada buaya tengah gaduh lah. Kenapa kau bergaduh ni? Kau dah tahu dia bergaduh, kau boleh tengok je. Oh, ni gaduh teruk ni. Dia hempap kawan dia. King. Jangan kau dah gaduh, King. Boy. Apa pasal pergi tindan kawan tu? Apa yang kena tu Mila ke? Alamak, Mila anak uncle. Terima kasih sebab datang. Rezeki kita ini. Bulu kita lah awak. Terima kasih. Masuk dalam abang. Alah jumpa abang. Jom. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat bercuti. Okey, awak nombor 1. Duduk dalam. Ni adik dengan adik. Okey, dengan adik. Okey. Awak dengan adik awak. Alright. Hai, awak dengan papa. Okey, jom abang. Ada siapa lagi nak bagi boy makan? Nombor 12. Nombor 13. Sini bang, silakan. Lagi 2. Silakan. Hati-hati ya. Bagi makan, pujuk bagi makan. Jangan bagi makan paksa. Pujuk-pujuk sikit. Romantik sikit. Boleh lah. Kakak naik, abang pimpin. Abang naik, kakak pimpin. Macam tu boleh lah. Sir, we got another extra chicken. Oh, thank you. For you, boy. Terima kasih. Okay? Sama-sama kasih. Uncle takut awak kena gigit buaya. Buaya dekat sangat dengan awak. Buaya tengah lapar lah nak. Nanti dia ingat awak chicken. Let's go. Okey, silakan masuk dalam pondok dulu. Okey, stay dalam pondok dulu. Allah, pelan-pelan satu persatu. InsyaAllah dapat. Boleh bawa anak. Boleh ambil satu bawa anak. Satu kalau sendiri dia. Okey. Satu. Okey. Satu. Okey, yang dewasa boleh bawa anak. Dah lah kita. Assalamualaikum, selamat petang. Anak-anak buaya sihat? Mamak buaya, bapak-bapak buaya semua? Alhamdulillah. Okey, short and simple. Setiap nombor akan diberi satu ayam. Kalau jatuh ke, tercicir ke, pokok lapar termakan ke, tak kira lah ya. Kadang-kadang kita bagi makan kan, ayam kat sini dia lompat tempat lain. Dia tu dia mengajuk sendiri. Salah dia mengajuk. Jadi mungkin akan berlaku sekejap lagi. Saya dah biasa benda tu bang. Anak-anak masing-masing bawa jagaan ibu bapa dah berjaga. Lupa lalu. Willy kak, Willy. Jangan. Okey. Kita akan bagi makan buaya kat atas tu. Mungkin daripada sini tak nampak. Jomlah naik pelan-pelan. Saya tunggu dekat atas. Asif. Sip. Sip. Girl, belakang. Let's go. Belakang lagi. Hurry up. Okay, ready. Girl. Dari mana ni? Buaya KL. Alhamdulillah. Okey, awak ikut uncle. Buat mulut buaya macam ni, muka buaya tengok. Buaya. Jangan balik dulu. 3.30 bagi makan buaya sama-sama. Kita jumpa kawan-kawan abang je lagi. Bagi makan dia. Abang jangan bawa-bawa lupa. Dari mana? Alhamdulillah, buaya Kelang. Mendarat di Melaka. Terima kasih bang. Siapa panggil?
Alamak. Awak dah masuk belum? Belum. Alah, saya tak masuk, macam-macam ada. Nuzul. Sini. Ini nama dia Nuzul. Yang ni dia sopan sikit. Siapa nak sayang dia? Nak pergi makan? Nuzul nama dia. Tu Nuzul. Oh, awak datang sikit-sikit. Bukan bagi uncle. Ada pegang. Uncle pegang tangan awak. Nuzul. Wah. 3.5 kita ada show buaya. Bagi makan buaya. Anak-anak ni semua dapat bagi makan buaya. Kolam warna biru nombor 5. Jumpa lagi. Ada dia bercakap ke apa? Hi girl, uncle sayang awak. Turun je. Bahayalah nak. Terima kasih. Yeehaw, let's go. Silakan, ambil tempat duduk kat belakang. Ambil kakak, awak adik-beradik Adik-beradik. Princess. Kakaknya, emaknya, abang boyonya. Duduk tempat gendut bang. Sila masuk dalam. Awak tu, berkongsi. Awak dengan siapa? Ni, bertiga. Ni. Alah kecilnya. Alah kecil. Buaya pertama, okey. Hai, selamat. Cukup kaki semua ada. Okey, alhamdulillah cukup. Hilang. Berhenti ada. Hai anak-anak. Uncle sayang anak-anak uncle. Turun boleh tak? Nanti uncle sedih. Janganlah buat uncle sedih. Bergantung lah tempat ni. Ayo. Mak kau. No. Ya. Sebab dia buaya. Dia kena kokak ni. Ya Allah. Apa yang jadi ni? Masalah dia orang ni ni koyak. Aduh. Ni dia kat tangan kaki ni memang banyak kena. Abang ni fresh lagi mbak. Koyak semalam gaduh. Mbak ni pun dah kena kokak dah mbak. Alamak. Ni lagi Dah adik ni buat hal. Rasa bersalah aku tadi. Kejap. Ni housing siapa ni? Kau biar betul. Kau tak buaya lah pakai color ni. Buaya lah. Tenang je. Baik bang. Dah air. Ini patung.